Macam mana? Benda ni sekarang kalau you nak saya tukar, saya boleh tukar. Sebab benda ni tak ada cover dalam warranty. Warranty cuma engine main barang saja. Oh, paling So saya tak pasti yang you cakap rosak tu macam mana. Kalau you nak saya tolong tukar, tak ada masalah. Alah, ada bukti je. Aku bukan cakap saja. Yelah, sekarang saya cakap boleh tukar bang, tak ada masalah. Kalau you nak tukar, you boleh tinggal motor saya, boleh tolong cari tu barang. Lepas tu aku nak kena keluar duit ni. Sebab benda ni tak cover dalam warranty bang. Yelah, aku kena keluar duit ni. Yelah, you tukar. Motor baru beli, bayar harga motor baru. Kalau mileage aku dah 30,000, 40,000 aku faham dia tu akan rosak. Motor you WNT pakai aku tahu. Tak, motor Bukannya aku tak pernah pakai motor. EFI ada 3 biji, LC 2 biji, 125 sebiji. Tapi motor yang pakai mesti akan rosak memang. Akan rosak. Tak sampai 30,000, 40,000 lagi. Yelah, WNT tak sampai lagi. Agak tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau nak tukar saya tak ada masalah bang. Tak ada masalah je. Sekarang ni kau jual barang rosak kat aku. Bang, motor you saya pakai berapa malis? 4,000 Saya lagi. jalan 4,000 lebih. Kalau motor tu mesti ada rosak. Kalau 4,000 cakap rosak you ada jalan- wiring. Macam mana? Ini bukan wiring tau bang. Ada tu? Ini sensor berat Sensor saja. tu bukan part wiring ke? Wiring semua wire dalam tu. Kalau sudah. ini part sensor saya boleh tukar. Pulak je dah. bagi. Tak ada masalah. Tadi saya pulak sudah dah. cakap mah. You boleh tengok sini kalau you nak tengok ini sensor saya longkang. Yelah. Kalau nak tukar saya boleh tukar. Lepas tu sekarang ni salah aku kan benda ni rosak. Aku bayar harga motor baru. Saya pun tak tahu itu benda akan rosak. Tapi you sudah pakai 4,000 lebih. 4,000 bukan 40,000.